Kenapa bila kita minta untuk home nursing datang untuk dressing, especially yang daripada perkhidmatan swasta lah, begitu mahal katanya dia charge, sampai 100 lebih. Ya, layak 100 lebih tu korang. Sebab peralatan untuk sebab tu kita kena bersyukur dengan kerajaan kita. Peralatan pencucian luka bukan murah-murah. Dia punya solution dia tu, satu kotak ada yang 70 lebih. Guna banyak kali. Lepas tu dia punya kita punya jenama, kebanyakannya jenama yang sama taraf je apa yang kat US pakai, kita pakai. Kebanyakannya jenama-jenama yang gah lah, memang medical standard. Kita tak pakai barang-barang cikai-cikai. Sebab tu kos untuk dressing mahal untuk certain case. Contohnya bed sore di belakang. Kita kena gunakan kaedah dressing yang mungkin boleh menyerap nanah. Sebab kita tahu kalau nanah terlalu lama berkumpul kat belakang badan kita, boleh menyebabkan jangkitan lebih lagi. Boleh masuk dalam sistem darah kita. Boleh masuk dalam otak. Boleh jadi sepsis. Masuk dalam salur darah. Sebab tu kita tak nak. Sebab tu kena nak tak nak memang kita kena menanggung kos yang tinggi. Supaya orang yang kita jaga tu tidak akan terinfeksi sampai ialah kuman tu masuk dalam sistem darah. Contoh orang yang ada bisul, lepas dia belah tu kita terpaksa dressing dalam bisul itu, masuk packing. Semua tu ada kos yang perlu dibayar. Sebab kita tak nak benda yang lebih buruk bakal berlaku. Sebab tu jangan kedekut duit. Boleh adjust, boleh bincang dengan anda punya perawat-perawat. Mungkin mereka ada package, macam kami ada package. Di Bakti Mulia, kalau contohnya anda ambil dengan kami sebanyak 5 kali, contohnya kan 5 kali, kita mungkin boleh bagi murah sebab kita akan sediakan peralatan tu secara pukal. Kita boleh beli barang tu secara pukal, murahlah sikit. Dia murah tentang dia punya peralatan. Prosedur semua tu, biarlah kami sakit pinggang ke apa ke tengah cuci luka, tak ada masalah. Dan lagi yang penting, anda akan dapat ilmu juga. Bila kita datang ke rumah, ambil masa untuk belajar sekali. Mana tahu nanti boleh buat sendiri. Betul tak?